Menyelam ni dia kena air suam-suam, air sejuk sangat tak boleh juga. Jadi dia kena just nice. Cik, bukan macam terpaling Sungai Petani ya. Terpaling knowledge. Sungai Petani yang boleh provide kita that kind of space yang kita perlukan. Scene sana pun hidup. Setuju, aku setuju. Scene sana Aku pun setuju. hidup. And then aku tengok sana punya local pun padu Padu. Aduh, support the local. Tahu tak kita nak buka kat mana Sungai Petani? Kita mestilah buka sebelah sungai. Takkan. Kita akan buka dalam mall. Jadi kita pilih Sungai Petani ni yang mungkin dia connecting dengan Penang dan juga connecting dengan Kedah. So bila kita pilih Sungai Petani ni, kita memang pilih the heart of utara pula. Utara orang kata. Ada orang tanya kenapa tak Alostar? Kita pun mesti buat kira-kira kan. Kita rasa Sungai Petani is more suitable lah. Mall ni dekat di hati penduduk Sungai Petani lah. Mall yang dah wujud berpuluh tahun, dia masih evergreen lagi. Maknanya kalau datang tu, maknanya kalau tanya dekat orang Sungai Petani tu, siapa tak tahu. Dia kata mall lama, tapi hidup lagi. Kita nak buka di mana? Tapi dia petak. Dia petak, betul. Betul. So kat mana tu? Central Square. So bila kita akan buka? 12/12/2025. Kedah cuti Jumaat. Cuti Jumaat. Kita tunggu korang pada 12 jam 10 pagi. 10 pagi. 10 malam. Yes. So mark the date 12/12. Orang Kedah jangan tak datang. Hari Jumaat korang cuti. Jangan nak Jangan kecil marah. Jangan tak datang. Awal tak kalut. Awal tak kalut tu. Jaga utara.